kepada semua murid, sekolah kita akan mengadakan pemilihan ketua pengawas bagi tahun 2025. Jadi, pengawas yang berminat boleh berjumpa dengan cikgu untuk sesi temu duga dan pencalonan bagi undian nanti. Inilah peluangnya untuk aku buktikan aku boleh memimpin. Mantap. Kalau Han jadi ketua pengawas, biar aku jadi tukang nasihat. Macam sempoi. Syah, ini tanggungjawab besar tau. Bukan main-main. Ketua pengawas? Bagus. Kalau aku jadi ketua pengawas, mesti aku famous satu sekolah. Round 1. Lagu mana aku nak buat ni supaya budak-budak tu undi aku? Apa susah? Bagi coklat kat budak-budak tu. Mesti dia pengundi hangnya. Ish, bagus juga idea hang ni. Tak menyesal aku lantik hang sebagai penasihat aku. Dek, hang nak coklat ni tak? Abang boleh bagi. Tapi, hang mesti janji. Hang kena undi abang. Zaid dengan Maria bagi apa dekat budak-budak tu? Macam coklat lah. Ni mesti nak minta undi. Bagi coklat? Ini rasuah ni. Bagi coklat pun rasuah ke? Ya, walaupun coklat, ia tetap rasuah. Ni tak boleh jadi ni. Kita mesti banteras rasuah. Jom, ikut aku. Abang buat apa ni? Ini rasuah ni. Saya faham apa rasuah budak-budak ni dengan coklat. Hak ni je cara aku rasa aku boleh menang dengan Syah. Alah, Syah kan tokoh murid. Semua orang suka dia. Aku tahu nak menang. Tapi ni bukan cara dia. Tahu tak betapa teruknya rasuah ni? Cuba bayangkan. Disebabkan rasuah, masyarakat yang aman boleh jadi berperang. Negara yang kaya raya boleh jadi miskin. Betul tu. Rakyat hidup susah, ekonomi negara pun merosot. Puncanya apa? Rasuah. Sekarang aku dah faham apa itu rasuah. Aku berjanji, aku takkan terlibat lagi dengan rasuah. Cantik! Kalau macam tu, mulai hari ni, kita sama-sama menjadi Wira anti rasuah. Aku setuju. Aku pun. Kami Wira anti rasuah. Yeah.